Baru-baru ni dunia dikejutkan dengan satu kejadian ngeri banjir besar dekat sempadan Nepal dan Tibet yang berlaku dengan sangat pantas. Dalam masa yang sangat singkat, arus yang campur dengan air, lumpur dan juga batu menyapu kawasan lembah sungai Lindekola. Ini sebelum dia kembali untuk mengalir masuk ke sungai Bote Koshi dan Trishuli. Paras sungai Trishuli dilaporkan naik sampai 9 meter dalam masa hanya 30 minit je. Lepas tu kampung, rumah, kenderaan semuanya dihanyutkan. Negara sekurang-kurangnya 19 jambatan dan juga kira-kira 40 kilometer jalan musnah teruk. Dan setakat saya buat video ni, dilaporkan sekurang-kurangnya 160 orang yang telah disahkan maut. Jadi apa punca kejadian ni? Pada asalnya ramai orang ingat kejadian ni berpunca daripada hujan lebat dan juga gempa bumi tau. Akan tetapi sebahagian besar glacier pada ketinggian kira-kira 5,200 meter runtuh dan juga jatuh sekitar 1,200 meter ke dasar lembah. Jadi apa yang berlaku adalah runtuhan ais tu and then dia tarik sekali batu dan juga tanah and then dia membentuk empangan sementara dekat sungai. Jadi bila empangan semula jadi tu pecah, air, ais dan juga lumpur ni dilepaskan dengan serentak lah dengan kuasa yang sangat besar. Akan tetapi saintis masih lagi siasat tau sama ada pencairan ais tu adalah akibat cuaca yang panas. Hampir 1,500 orang masih lagi hilang dan belum dapat dikesan dekat Nepal dan juga Tibet. Ini termasuk sekurang-kurangnya 800 warga asing. Dan dekat Nepal je 826 orang dilaporkan hilang. Ini termasuk hampir 600 pelancong asing. Antaranya rakyat India, Amerika, Australia, Britain dan juga Kanada. Dekat Tibet pula, 558 orang masih belum dijumpa. Bagi Malaysia pula, Wisma Putra memaklumkan 55 rakyat Malaysia masih lagi belum dapat dihubungi.